Baik. Jadi saya minta kita preserve kita punya soft power ni. Uh, saya melihat orang Islam ni, dia walaupun macam mana pun, lemah macam mana pun, aktiviti ilmu ni dia masih rancak sebenarnya. Saya tak tahu, saya tak survey secara akademik tentang pengikut-pengikut agama lain. Tapi saya seolah-olah macam perasan komuniti masyarakat yang sangat aktif belajar agama dia adalah orang Islam. I don't know, I get the impression. Okay, one thing we can prove is that saya pernah tengok satu survey dia orang buat. Dia orang tanya lay Christians to just quote a verse from Bible. Most of them cannot even mention one verse. Tapi orang Islam, mustahil lah dia Islam kalau dia tak tahu paling tidak pun Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan dalam bahasa dia pun. Dalam bahasa Arab. Siapa yang masuk Islam, dia pasti akan tahu. Jadi, I got the impression, saya tak tahulah saya boleh betul, saya boleh salah sebab ni bukan kajian akademik, ini hanya anekdot ataupun pemerhatian saya, observation saya. Orang Islam lah masyarakat yang paling serius belajar agama dia. Either secara offline ataupun secara online. Agama lain ada belajar, tetapi dia tidak se-widespread. Kenapa saya anggap begitu? Sebab the nature of the religion itself. Semua orang kena baca Quran. Betul tak? Adakah Christians are being told that all of them must read the Bible, mesti khatam Bible? Pahala-pahala tertentu, baca setiap huruf dapat pahala, ada? I've never heard that. I'm not sure, kalau ada saya mohon maaf. Tapi kerana ramainya diorang sendiri tak baca Bible, menunjukkan tidak ada galakan di situ. Tetapi kita ada. So it's embedded in the religion itself that even the lay people must read. Siapa yang tak nak baca buku pun kena baca Quran, betul tak? Siapa yang tak suka membaca, tetap kena membaca. Ini the revolutionary power of Islam. Dia memandaikan umat. Dengan cara apa? You have to read. You have to start reading words. You have to start reading. You have to start memorizing. Itu yang mencetuskan revolusi tamadun yang cukup hebat. Alhamdulillah hari ini, orang, sorry to say, orang yang paling jahil di kalangan umat Islam pun, dia boleh recite some verses from the Quran. Maybe bila bagi Quran dia tak boleh baca. Tapi paling tidak pun dia boleh recite some surah. Because of the religion itself. Berapa banyak pahala yang Allah sediakan untuk membaca Al-Quran. Kan? Lepas tu fadilat setiap surah pula tu. Betul? Dia bukan saja galakan baca Quran, tetapi ada fadilat-fadilatnya. Hari Jumaat khas baca Al-Kahf. Betul tak? Ada diriwayatkan malam bagus sebelum tidur baca Al-Mulk. Betul? Lepas tu Iqra'u ala mautakum Yasin. Jumpa orang-orang yang sedang nazak ataupun yang dah meninggal. Hadis tu boleh ditafsirkan dua. Bacakan surah tu Yasin. So dia ada specialty dia ada khas dia ada nama dia. Dia ada dia punya pasangan dia. Dia ada dia punya surah yang kena dengan bulan-bulan tertentu. You see, so they're very active, they're very lively. So, saya rasa observation saya supported lah. Walaupun saya tidak ada statistics. So, bagi saya, ini cara Allah preserve Islam di akhir zaman. It is not through a big caliphate, it is not through big mega projects or a united front against our enemies. Tetapi through small communities who are preserving Islam. I don't know. Wherever I go, I see these small communities. Oh, saya ada belajar, Ustaz. Ini, saya ada belajar. Belajar kat mana? Masya Allah. Saya belajar online. Baca kitab apa? Oh, kita baca Safinatul Najah. Ini baca apa? Oh, kami tadabbur Quran. Walau Ustaz campur banyak orang baik, Ustaz. Orang yang kat luar tu banyak yang tak belajar lagi, Ustaz. Okey, kita tahu. Kan? Tetapi, accessible. Tu saya nak terangkan kat sini. Siapa nak cari agama? Is it difficult? Hari ni? Okeylah, mungkin you jumpa ustaz yang you tak suka ataupun you tak berapa berkenan. Tapi nak cari kelas susah ke sekarang ni? Just go to YouTube and you can find. You nak belajar fiqh, ada online. You nak belajar tafsir, ada online. You nak belajar akidah, ada online. You nak belajar qiraat, you nak belajar tajwid, you nak belajar falsafah Islam, semuanya ada accessible. Alhamdulillah. Di Aslin Malaya salah satunya, kan? Go to class.aslinmalaya.com.
Awak boleh lihat macam-macam kelas yang ditawarkan untuk pelbagai latar belakang akademik, untuk awam kepada yang advance ada disediakan insya-Allah. Jadi saya nak awak lihat benda ni. Sebab saya jumpa banyak orang-orang muda kita yang dia sayang Islam tapi dia tak nampak kekuatan. Dia hanya bernostalgia. Bila cerita pasal kekuatan Islam, dia hanya boleh lihat ke belakang dalam sejarah. Hebatlah Nabi, Masya Allah, kita ada khalifah, kita ada gini-gini. Tapi sekarang ni kalau kita tanya, tell me, apakah penzahiran kekuatan Islam yang kamu nampak dengan mata kamu sendiri? Rata-rata orang Islam hari ini tak boleh jawab. Mungkin mereka boleh kata Palestin. Kan? Okey, itu Palestin, itu kita akui. Tapi bagaimana pula dengan penzahiran kekuatan Islam yang kita boleh join in? Betul tak? Kalau dekat sana, okey kita boleh contribute. Militarily tak boleh. Tetapi financially boleh, socially boleh, moral support boleh, secara educational boleh. Tetapi macam mana kita nak kuatkan diri kita? Is that process available to us? Ada. Ada. Saya pun dulu, terus terang saya kata, waktu saya lebih muda daripada sekarang ni, kita nak cari orang-orang Islam yang betul-betul berkualiti, yang betul buat kita admire. Susah. Tetapi saya realise I was looking at the wrong places. I was looking for them at the wrong places. They are around. Conventions. Maksud saya dengan convention ni bukan convention simposium atau tak. Convention ni tempat-tempat yang di mana orang anggap di situ ada orang baik. Orang awam anggap di situ ada orang baik. Dia tak. Kadang-kadang orang-orang yang hebat-hebat macam ini, dia ada di tempat-tempat itu, tetapi dia biasanya tidak akan menonjol. Dia tidak akan menonjolkan diri dia. Kan Nabi sebut, orang-orang antara orang hebat ni dia datang majlis, keluar majlis orang tak tahu pun. Dan ada orang-orang yang macam tu. So orang macam ni nak detect senang ke? Susah nak detect. You need a certain kind of eye, you need a certain kind of observation skill. You yourself need to change for you to know. Betul tak? You kalau terlalu bawah sangat, you tak kenal orang kat atas. You kena naik sikit, baru you boleh. Oh, then you can detect something. Then you can smell something. Orang-orang macam ni kadang-kadang dia ada di tempat-tempat yang orang tak sangka mereka berada di situ. Kita biasa cari orang hebat kat mana? Majlis-majlis ilmu, betul? Dekat masjid, betul tak? Di situ ada banyak orang hebat. Tetapi ada juga yang di luar tempat-tempat ini. Ada juga yang bergelumang di tengah-tengah masyarakat, di tengah kancah masyarakat yang luar biasa. Ada di PDRM, kan? Ada di tempat-tempat lain. Tak dengar? Ini dalam sangat ni. Saya pun tak mencapai makam tu lagi. Ada di kalangan ahli politik, betul tak? Yang mana orang semua pandang rendah, tapi ada di kalangan mereka yang mukhlisin, yang mungkin awliya, kan? Kita tidak tahu, betul tak? So itulah, ada orang-orang macam ni. Bila kita tukar kita punya lensa, baru kita ada perasan sebenarnya ramai tu. Ramai. Contoh, ada orang yang biasa je, orang tak kenal apa, tapi bila kita korek cerita dia, rupanya ada 10 anak. Tapi tak pernah hutang bank. Dan tak bekerja dengan orang. Bukan datang dari keluarga yang kaya. Tapi anak-anak berjaya dibesarkan. Itu hebat, saya kata. Cari saya orang yang macam tu. Daripada yang solat 5 kali satu hari. Jaga halal haram. Bersih. Besarkan anak-anak. Bagi Islam kepada anak-anak. Saya kenal orang-orang macam ni, tinggal kat Singapura. With that kind of demand dari segi finance dekat sana. Dapat, berjaya. Anak-anak jadi orang-orang baik. Anak-anak jadi orang-orang soleh. Orang macam ni tak ada kat sosial media. Orang macam ni tidak ada dalam majlis-majlis fatwa. Dia tak ada, tapi dia ada. Dia tidak ada, tapi dia ada. So, kita nak kena akui bahawa Muslim soft power is still very strong and throbbing. Okay? Tak ada je orang-orang yang hari-hari bangun tahajud. That is soft power. Betul lah.
Kita ada je orang-orang yang hafal Quran masih ramai, yang cinta mereka kepada Quran tu luar biasa. Kita ada banyak orang-orang yang masih menolong gelandangan. Orang tak kenal mereka tapi mereka tolong orang-orang gelandangan ni. So these are the awliya of Allah Subhanahu Wa Taala, yang masih ada lagi. Alhamdulillah. So saya nak anak-anak muda kita ataupun yang tak berapa muda sedar bahawa Islam ni dia kuat bukan saja tertulis dekat kitab atau dalam sejarah, tetapi dia tetap kuat dan dia akan kuat selama-lamanya. Cuma kita nak kena guna lensa yang berbeza sikit untuk tafsirkan kekuatan itu apa. Okey, kalau kekuatan tu kita tafsirkan sebagai, oh ada penguasaan kepada AI, ada bertrilion reserve negara, boleh ada kemampuan buat tank, buat nuclear bomb. Kalau itu saja yang kita describe sebagai kekuatan, maka itu tanda kita ni dah jadi minion-minion Dajjal, kan? Sebab apa? Lihat semuanya dengan satu mata sahaja, kan? Tidak melihat dengan kedua-dua mata, zahir dan batin.